Pizza kayu api. Takkanlah bakar dalam oven pula. Uncle Jan pizza kayu api macam familiar. Jomlah tanya akak ni. Akak. Ya, saya. Uncle Jan pizza kayu api ni bukan dulu kat Taman Seri Aman ke tak? Ha, betul dah tu. Kami dah pindah kat sini dah 5 bulan dah. Dah 5 bulan ke? Jomlah ikut saya tengok menu kat kaunter. Okey, jom. Okay, cakap dekat sini kami ada 15 jenis pizza. Paling best seller BBQ lamb. Boleh lah kak, nak satu BBQ lamb. Okey, boleh. Kak, boleh tak kalau saya nak ikut akak pergi tengok macam mana akak buat pizza? Boleh. Jom. Jom. Yang ni sos apa kak? Yang ni kami guna sos tomato yang 100% kami buat sendiri. Yang tu ni akak ulis sendiri ke? Ya, kami ulis sendiri. Setiap kali customer order baru kami buat. Ni bahan apa pula akak letak ni? Okey, ni kami akan letak tomato, cendawan, bawang holland. Okey, last kali kita letak nanah. Okey, ni sos black pepper. Okey, lepas tu kita akan letak cheese. Okey, kalau hampa suka pedas, hampa boleh request nak tambah cili padi. Free of charge. Hai kak. Ya? Mana tu pizza saya tu? Pizza ni kami nak bakar dalam kayu api lah. Kayu api? Ya, kami tak guna oven tau. Uish, kok no yang bakar ni? Ya, saya lah yang bakar. Oh, kak. Kedai ni kat mana kak? Kedai ni bertentangan dengan Jepang Anak Bukit. Kedai ni buka daripada pukul 4.30 sampai pukul 10 malam. Hari buka kak? Buka hari-hari, tak ada cuti. Kak punya pizza dah siap. Oh, Terima kasih. Kenal lagi.